kampung banyak rakyat 11 bulan jadi Menteri Besar dan dia jadi Kerajaan Pakatan Rakyat 3 itu. Kita mau teruskan kerajaan yang baik. Ketika itu saudara-saudara, Kerajaan Pakatan Rakyat, kita telah beri 1,000 hektar tanah kepada sekolah-sekolah swasta Cina. Ada 9 buah sekolah Cina. Kita bagi mereka 1,000 ekar tanah. Mereka boleh usahakan tanam kelapa sawit dan hasilnya mereka boleh bagi antara sekolah-sekolah itu. Banyak kampung-kampung baru daripada Greek sampai Tapah, kita juga telah beri mereka kelulusan tanah yang telah mereka duduk lama dekat situ. Kita beri mereka title, saudara, luluskan. Ini adalah Kerajaan Pakatan Rakyat dahulu. Kerajaan Pakatan Harapan, kita akan teruskan dasar-dasar ini supaya rakyat dapat habuat sampai ke Parlimen. Mau tak mau? Kita mesti mau punya.